Hello guys, welcome to my channel M Sabri SS. Jangan lupa subscribe guys Hari ni kita ada trip bersama Sisik Kumpau. Di mana? Di Teluk Sengat. Raket mana? Raket top model guys. Bersama member kita. Siapa? Pamoy. Pamoy 11. Okay guys, jangan lupa watch. Alhamdulillah dah sampai JT Teluk Sengat guys. Angin cantik, air cantik, cuaca pun cantik hari ni. Alhamdulillah. Semoga ada manis-manis kat. Standby. Antara player baru kita. Siapa nama? Sabri. Baik. Ni Pamoy. Mantap. Ni abang siapa nama? Niki. Ni di antara player baru Azrul. So macam biasa lah, kalau player baru kita nak kena stiker ni. Kata tangan ni dapat stiker ni. Yeah boy. nak stiker lah. What macam tu? Ada stiker kita. Alhamdulillah. Guys tengok. Kita dapat stiker guys. Mantap. Kita dah official join. Ada juga. Aduh. Jom kita terus sampai lah. Apa lagi? Tak banyak cerita. Jom sampai terus. Tak banyak cerita. Yeah. Oh my god. Mantap. Mirror Fishing Hunter. Dengan Sisik Kumpau. Mantap. Baik. Bawa. Buka. Jom. Mari. Ada Ji nak membang lagi. Settingan adalah kita. Allah. Dah dapat dulu ke? Dah tahu siapa yang masak ke? Betul. Sanggup. Tukar. Betul. Sama ke? Dia tak ada dah. Boleh. Malu kan? Dah tak ada kan? Apa kena ribut tu? Terus hilang lah. Kamal. Raket Kamal. Habis dah. Oh habis dah. Aduh. Kita hari mancing siakap kau. Ya lagi. Wow. Tapi raket dia power ni. Oh, boleh tahan. Kat tengah-tengah dia bawah tu cakap. Tombak. 2,000 years later.
Gerak. Angin yang sadu. Terik pun sedap ni. Salah. Sampai sudah kita. Terus sampai. When you're staring at a demigod, what can I say except you're welcome? Alright, terima kasih. Mana parking? Oh, tak ni. Mana? Sorga. Nice. Barang dulu. Bawah. Baik. Siap bilik tadi. Mana tempat dia? Ni boleh datang raket top muda Boleh join ni. TikTok top muda. Boleh. Siapa nak booking? Murah je. Satu raket pun 300.5. 10 orang boleh masuk kan. Okey lah 10 orang ni. Ini Zami kau kedua. Oh. Baik. Boleh. Facility pun okey ni. Banyak. Bilik 2 kan. Cantik lagi tu. Besar tu. Bilik bersolat. Wah, ada kipas lagi tu. Oh, ada kipas dia. Oh, dapur. Toilet dia okey. Bersih. Bilik kedua. Baik. So hari ni kita ada dekat Raket Tok Muda Teluk Sengat. So terima kasih pada player-player baru yang join. Femoy, Sabri. Azrul. Sabri. Tak tukar. Tak, bukan. Orang lain. Bukan lain. Macam dekat Tok Muda hari ni. So hari ni kita ada game. Korang ambil salah satu. So ada 7. Dekat sini kita ada 9. So salah seorang akan dikecualikan, iaitu Tok Abah. Tok Abah dikecualikan. Tiba-tiba dia. Tiba-tiba. Tok Abah akan assist siapa yang akan dapat tukar masak. Oh, okey. Tok Abah akan assist. Okey, ada assist lah. Tukar masak bagi aku. Tak. Terus. Ada assistant. So game ni, ambil salah satu, jangan buka dulu. Jangan dulu. Terima kasih. Memang bagi je. Alok. Apakah ni? Macam ada sesuatu yang panjang ayat dia. Belum buka.
Tengok dulu apa yang korang dapat. Okey, Aaron dulu. Baca kod part. Tukar masak. Tukar masak kita. Tukar lah. Panjang ni. Apa ni? Jika anda first try, sila gigit ekor ikan anda. Boy. Bergambar. Okey lagi. Okey lagi, boleh lagi. Okey jom. Bismillah. Air panjang ke? Saya lepaskan first try anda sebagai tanda pengorbanan. Okey Boleh lah first try. Why are you running? Nangis pengorbanan. Janganlah. Koyak kan. Apa nama ni? Koyak kan. Baik. Asal betul-betul lah. Panjang ayat tu apa tu? 1 jam kau dapatkan first try. Jadi gagal dia makan udang mentah sebagai azab. Udang mentah azab. Udang. No, God! Hey, ada dua. No, God, please, no! Alamak. No! Itulah game. Aduh. Semua boleh accept lah. Boleh. Enjoy fishing untuk lelaki termuda kali ni. Baik. Cem. Bismillah. Tak boleh tukar. Jaga. Koyak saya. Jangan buat kerja dah. Bismillah. Kita nak balik kat sana kan. Apa pula? Bilik ada, 2 bilik selesa. Lampu ada, solar ada. Panas ada. Dapur semua ada. Mantap. Bilik. 2 bilik ni. 2 bilik mat. Semua lampu kipas dia. Amount tu tak boleh bagi tahu lah. So amount ni aku dapat daripada orang bagi gift aku kat TikTok, orang bagi star aku dekat Facebook, orang bagi aku gift dekat YouTube lah. So ni duit-duit dekat platform-platform lah semua. So amount dia, aku nak satu amount ni aku cari orang yang dapat ikan paling besar dekat trip kita pada hari ni lah. Ada ikan paling besar, ikan paling besar. Siapa yang dapat, dia dapat lah amount ni. So thanks bagi siapa yang bagi gift. Ni untuk korang lah. Okay, kita cari ikan yang paling besar. Macam before this berapa? RM30 kan? So ni mungkin lebih daripada RM30. Okay, lebih daripada RM30. Itu game dia lah. Itu game dia. Okay, tak apa. Dah je. Betul gap. Oh? Tak. Sama tu gap tu lekat. Kau lekat kan? Kenapa white gap Kau udang Baik gap. Baik. Tak gumpau. Malam tidur mana? Jangan risau, kat sini ada bilik. Nampak? Ada sejadah, ada tilam, telekong, ada bilik. 2 bilik lagi. Nampak? Jangan risau. Semua ada komplit. Anda ada. Tengok. Tok Abah tengok macam mana. Siap. Daging kari Mana? Daging korban. Daging kari, korban masak kari. Cak ada. Hoi. Macam gini dulu. Kita nak makan panas kan? Betul. Okey. Sebab kita pun tak tahu apa lagi nak makan ni. Untuk tak ni. Betul lah. Tak ada pula. Aduh. Tutup plastik hancur pula. Tak boleh. Tu sampah. Bukan. Tak apalah. Masuk je dah. Sejuk pun tak sejuk pun tengok chef. Kalau tangan chef dah sedap, jangan risau lah. Sejuk ke panas ke, rasa dia mesti ke langit. Cucuk langit dia. Lepas makan ni tak payah pakai mancing. Tak payah makan mancing. Ini semua pakai tangan ni, tahu. Dapat ikan lalu tangkap. Terus. Mana? Betul-betul kan. Ini jumpy, betul-betul jumpy. Apa ni? Manalah kuah tak masuk-masuk. Ya Allah. Mana datang kuah je sendok berlubang tengah tu. Macam Macam kedek ke.
Ha, Pomi nak sikit tu. Ada orang skodeng kat tingkap tu dah. Ha? Dia duduk lampu ke lampu ni hidup sini? Tok hidupkan tadi. Kau boleh tadi? Nak kena tutup Nanti lampu bulat ni kalau hidup sendiri, nanti ambil remote, offkan dulu. Oh. Jimat. Rugi tak merasa ni masakan air tangan Tok Abah ni. Kan? Oh, rugi. Oi. Tengok. Tak apa. Pokok Tok Abah lain. Jadi masing-masing jadi boboiboy nanti. Masing-masing jadi boboiboy. Pening kan nak lain. Oh, nampak apa? Tak kumpau. Order kat sini. Tiba-tiba. Buntal. Apa tu? Ada ada. Musangking. Mantap. Jangan buang. Boleh lah. Oh, gentle udang. Settle lah. Udang hidup mat. Kondisi kulit Apa baik. Challenge rasa. Baik. Apa cerita minggu ni bang? Ada manis-manis tak tu? Alhamdulillah, tiap-tiap minggu ada manis bosku.